Cara dapatkan ID sementara Maybank. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel PI Tutorial. Untuk dapatkan ID sementara Maybank, anda kena kunjungi mana-mana mesin ATM Maybank. Kemudian sila masukkan kad debit anda di bahagian yang disediakan. Seterusnya, sila tunggu sekejap dan sila pilih menu bahasa. Kemudian, sila masukkan 6 digit nombor PIN kad ATM anda. Seterusnya, untuk yang ni, anda tekan sahaja menu utama. Okey, dekat paparan menu utama, sila pilih menu Maybank to you, Phone Banking, ATM, SMS Alert. Kemudian, dekat paparan ini, anda kena pilih menu Tetapkan PIN M2U sementara. Untuk paparan ini, sila tekan teruskan. Sila tunggu sekejap dan dekat sini anda kena masukkan 6 digit nombor PIN M2U sementara yang anda nak gunakan. Nombor PIN M2U ni anda kena cipta sendiri. Anda kena tunggu sekejap dan di paparan ini pula sekali lagi anda kena masukkan nombor PIN M2U sementara yang anda cipta tadi. Lepas tu sila tunggu sekejap. Okey, sekiranya dia keluar paparan macam ni, itu maksudnya anda dah pun berjaya setkan nombor PIN M2U sementara anda. Tapi perlu diingatkan, nombor PIN M2U sementara ini hanya sah untuk tempoh 48 jam sahaja. Sekiranya anda tak sempat guna dalam tempoh tersebut, anda kena ulang semula step yang saya tunjukkan tadi. Okey? So, untuk next step, sila ambil kad ATM anda. Jadi, itu sahaja cara-cara dia. So, itu sahaja untuk kali ini. Apa-apa pun, jom kita buat dulu. Jangan lupa klik ikon like, share dan subscribe. Bye!